Assalamualaikum, saya Nazila. Saya Azimah. Saya Azila. Saya Aslina. Saya Hanim. Saya Zaila. Inovasi ini menyokong SDG 4 iaitu pendidikan berkualiti dan menepati domen 5 iaitu pendidikan, psikologi dan inovasi sosial. Inovasi kami ialah Javio Jawi, visual, and Interactive Operation. Kami dapati murid-murid PPKI kurang rancangan dari segi motor halus mereka. Yang kedua, murid PPKI sukar mengenal bentuk-bentuk huruf, contohnya ba, ta, tha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Panitia Pendidikan Islam SK Taman Masuri. Kami menghasilkan satu inovasi yang diberi nama Javio. Javio ni bererti Jawi, Visual dan Interactive Operation. Okey, kami menggunakan kesemua bahan-bahan kitab semula. Okey, kita tengok yang pertama kita menggunakan kotak telur. Yang kedua kita menggunakan batang aiskrim. Yang ketiga menggunakan kotak yang bahan terbuang juga untuk ganjaran murid. Yang ketiga, pasir ni kita letak daripada Tupperware bekas makanan yang telah digunakan. Antara punca masalah terhasilnya inovasi ini ialah kami dapati murid-murid PPKI kurang rancangan dari segi motor halus mereka. Yang kedua, murid PPKI sukar mengenal bentuk-bentuk huruf, contohnya ba, ta, tha. Yang ketiga, antara punca masalah terhasilnya inovasi ini ialah penglibatan murid kurang aktif. Yang pertama, murid-murid perlu memilih salah satu huruf hijaiyah yang terdapat pada papan kotak ini. Contohnya, saya akan minta seorang murid untuk mengambil satu. Contohnya huruf mim. Okey, murid itu memilih huruf mim, kemudian diletakkan di sini. Kemudian mereka memilih antara warna mana kegemaran mereka dan menulis di atas pasir. Okey. Sebab utama kami menggunakan pasir ialah murid-murid PPKI seperti yang kita sedia maklum, mereka seseri daripada segi jari ini kurang. Jadi daripada apabila mereka bermain dengan pasir, menggunakan pasir dapat meningkatkan keyakinan diri. Jadi berminat lagi untuk menguasai huruf hijaiyah. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam. Sihat semua? Sehat. Okey, nampak tak depan kamu ni? Menarik tak? Menarik. Ada macam-macam warna kan? Ah. Okey. Hari ni kita nak adakan satu game. Nama game ni ialah Javio. Jawi, Visual, Interactive Operation. Okey, tengok kat depan kamu ni. Kat depan kamu ni ada apa ni? Kotak telur. Ni ada huruf apa ni? Batang, huruf hijaiyah. Depan ni ada apa dia ni? Pasir. Okey, Ustazah nak mula-mula dengan arahan Ustazah. Mula-mula Edric ambil salah satu huruf, kemudian letak di sini, kemudian tulis kat atas pasir ni. Boleh tak Edric? Boleh. Okey, Edric nak pilih huruf apa? Cuba tengok. Okey. Edric tunjuk kat depan. Saya tak nampak. Tu huruf apa Edric? Ta. Okey, Edric letak sini. Kemudian letak kat sini. Kemudian Edric tulis kat atas pasir. Macam mana huruf ta? Okey. Okey, betul tak kawan-kawan? Betul. Yang kami dapati daripada inovasi yang kita jalankan, murid-murid PPKI dapat meningkatkan rangsangan daripada segi perkembangan motor halus mereka, membantu menguatkan koordinasi mata dan tangan. Kedua, murid-murid enjoy dengan apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, murid-murid dapat membantu mengenal huruf-huruf asas
tanpa memerlukan kad-kad biasa. Yang ketiga, pembelajaran ini lebih interaktif, menyeronokkan dan mereka sangat gembira dengan semua ini.